Korang nak tahu update terkini Daus membeli Bitcoin dan juga Solana secara setiap hari, rugi ataupun untung ni? Jom kita tengok sekarang. Okay guys, so first kali kita akan tengok Daus punya Bitcoin, yang mana in total Daus telah pun melabur sebanyak RM6,060 secara DCA, dollar cost averaging, yang mana Daus beli sikit-sikit lah secara setiap hari RM30. Dan buat masa sekarang Daus punya untung dah naik lah, maknanya Daus untung sekitar RM124 ataupun profit 2% lah daripada Daus punya modal. Kira nampak steady sikit lah Bitcoin ni kan waktu market tengah huru-hara. Tapi untuk Solana pula, Daus dah laburkan sekitar RM5,130 menggunakan teknik yang sama. Malangnya sekarang tengah rugi. Floating loss negatif RM940 ataupun turun dalam negatif 18% macam tu. So market kripto ni biasalah sekarang ni memang tengah jatuh, dan di jatuh tu sakit lah pula. Memang inilah kripto, dia punya naik dan untung persentase dia sangat-sangat besar. Jadi kenapa Daus menggunakan teknik DCA ataupun beli sikit-sikit secara setiap hari ni? Ini adalah kerana sebab Daus boleh beli Bitcoin dan juga Solana ataupun apa saja kripto lain pada harga yang murah. Jadi Daus dah tak payah nak stress, nak timing market, nak waktu buy the dip, buy the low, semua Daus dah beli setiap hari kan. Dan bagi Daus personally, memang strategik ni memang berjaya lah untuk Daus buat untung sebelum ni nak dekat RM100,000 lebih dalam Bitcoin. Tapi itu cerita lama lah, 2021 sampai 2024. Now Daus dah mula semula dan inilah hasilnya, baru profit RM100 saja. Jadi kalau korang nak cuba, korang boleh daftar harta guna kod Daus ini 130421. Korang akan dapatlah 10% diskaun. Tak ada fee yang korang kena bayar nanti. Dan kalau korang dapatkan info-info terkini, korang boleh join lah Telegram Daus dengan tekan saja link di bio. Jadi ingat guys, hanya labur duit yang korang sanggup risikokan sahaja. Pelaburan ni ada untung dan juga sudah pasti akan ada rugi. Jadi hanya invest duit yang korang sanggup rugi saja. So guys, jangan lupa like, komen dan follow Daus. Jumpa lagi korang pada update pelaburan yang seterusnya.